Bagaimana nak memaksimumkan keuntungan simpanan emas tuan-puan? Ada 4 faktor penting yang tuan-puan kena tahu. Contohnya, gold bar 1 kilogram ini hari ini harganya sudah cecah sekitar RM605,000. 9 bulan lepas harganya hanyalah RM469,000. Dalam masa 8 bulan sahaja, kenaikan harga emas bagi 1 kilogram ini adalah RM136,000 ataupun 29%. Konsep keuntungan simpanan emas ini sebenarnya bergantung pada 4 faktor utama. Pertama adalah tempoh masa. Lagi lama tuan-puan simpan, lagi besar keuntungan yang tuan-puan akan dapat. Kedua, jumlah simpanan. Logiknya, semakin banyak gram emas yang tuan-puan simpan, semakin besar nilai keuntungan bila harga emas naik. Ketiga, ketulinan. Emas yang paling tulen ialah 999.9 akan beri keuntungan maksimum berbanding emas 916 kerana nilainya betul-betul terletak pada ketulinan dan beratnya. Keempat adalah saiz item emas. Lagi besar saiz, lagi untung sebab spread lebih rendah, harga per gram lebih murah dan kos upah gold premium juga lebih rendah. Jadi kalau tuan-puan nak jadikan emas sebagai simpanan yang betul-betul menguntungkan, fokus pada 4 faktor ini, okey? Semoga perkongsian saya bermanfaat. Jika tuan-puan berminat untuk dapatkan item emas besar seperti gold bar 250 gram ataupun 1 kilogram tadi untuk memaksimumkan keuntungan, boleh tekan link di bio. Saya akan bantu tuan-puan sebaiknya. Jika tuan-puan ada bacaan kecil, tak ada masalah. Rujuk video saya untuk daftar akaun Mas Get Public Gold secara percuma dan saya akan bantu untuk langkah yang seterusnya. Follow me rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan.